Rosmah diberi sebulan bayar 67.46 juta ke akaun pemegang taruh. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengarahkan Rosmah Mansor mengkreditkan sebanyak 67 juta ke dalam akaun yang boleh diakses oleh peguam-peguam pihak terbabit sementara menunggu rayuan kesnya dan syarikat emas Lubnan Global Royalty Trading. Pensuruhjaya Kehakiman Berin Anthony Ghani dalam memberikan Rosmah penangguhan pelaksanaan bersyarat pagi tadi memerintahkan isteri Najib Razak membuat pembayaran dalam tempoh 1 bulan dari hari ini. Mahkamah merujuk keputusan itu dalam mekanisme pihak berkepentingan yang diputuskan dalam kes mahkamah rayuan apabila sejumlah penghakiman dibayar kepada peguam cara perayu dan pihak berkepentingan setelah mendapati ia adalah penyelesaian sesuai sementara menunggu keputusan rayuan. Mahkamah menambah JRTS sebagai entiti asing yang tidak mempunyai kehadiran atau aset perdagangan di Malaysia mungkin merupakan keadaan khas dalam mempertimbangkan permohonan Rosmah. Hal itu tambah mahkamah adalah kerana terdapat risiko Rosmah mungkin gagal mendapatkan semula jumlah pengakhiran sekiranya pembayaran dikreditkan terus kepada pelantif jika dia berjaya dalam rayuannya nanti. Sebab dia macam ni, kes macam ni tuan-tuan. Syarikat Global Royalty Trading tu telah menang lawan Rosmah. Tuan-tuan ingat tak yang kes apa dia punya gelang lah, dia punya cincin dan sebagainya tu. So Rosmah nak berayu. So company tu kata kami nak bayar lah 67, minta lah bayar 67 juta tu. Rosmah bayar lah. Kan, kenalah bayar. Jadi mahkamah mengatakan pending kepada rayuan, mahkamah mengatakan tak boleh bayar terus direct kepada syarikat sebab tengah merayu. So terbaik adalah untuk letak dalam satu apa orang kata trust account lah, dipegang oleh peguam. Jadi letak dalam satu account dan dalam tempoh sebulan sementara menunggu. Tapi ingat tak tuan-tuan, ni kes Rosmah dahulu kan, ingat tak? Kes Rosmah yang dia punya cincin, dia punya apa? Cincin apa lagi? Cincin dan batu permata dia lah, ingat tak? Inilah dia. So menarik lah tuan-tuan. So apa yang kita cakap dulu jadi benar tuan-tuan. Tuan-tuan ingat tak dulu masa Rosmah ditanya kan, macam mana dia boleh dapat cincin batu permata ialah dengan jutaan ringgit. Dia kata, saya ni dah menabung daripada kecil. Saya ni menabung daripada kecil tuan-tuan. Menabung dari kecil. Jadi bila menabung dari kecil, mestilah saya ada semua ini, betul lah. 67.46 juta tu nampak tak ada masalah. Rosmah nak bayar nanti kan. Sebab dia dah menabung dari kecil. Rupanya sekarang ni terbongkar tuan-tuan, bahawa memang syarikat emas Lubnan Global Royalty Trading yang ada pegang benda tu. Alright, lepas masa tu tengok Kak Mas sebagai idola. Habis kat situ. Saya nak bawa cerita tentang Kedah ni tuan-tuan. Okey, Mahkamah Tinggi. Okey, dia cerita. Saya bawa dulu cerita macam ni. Background dia macam ni. Kedah telah menutup premis judi di negeri Kedah. Okey. Dan Kedah telah mengarahkan tidak boleh membuka apa orang kata berhubung pengeluaran lesen perjudian menyelesaikan. Okey. Kedah tak nak mengeluarkan lesen judi di Kedah. Alright. So dia menuntut supaya lesen judi tidak boleh buka premis judi di Kedah. Okey, itu gambaran dia. Kemudian pusat-pusat perjudian ni membuat rayuan, membawa perkara ini ke mahkamah dan mereka menang. So Kedah merayu dan dalam rayuan agensi judi ini pun berjaya menang. Dan mereka merayu lagi dan hari ini adalah rayuan terakhir di Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Persekutuan menetapkan bahawa Kedah tidak ada kuasa untuk menarik balik lesen judi. Maka sekali lagi syarikat-syarikat tersebut menang. Jadi Kedah marah. Orang PAS Kedah. Kedah sekat judi. Kenapa ada pihak tegar mempertahankannya? Okey. Inilah masalahnya tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak faham. Dan benda ni yang saya utarakan dahulu kan. Kita tak faham di antara undang-undang dan kita tak faham di antara moral dan agama. Okey, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, siapa tuan-tuan dan puan-puan di sini yang beragama Islam dan orang Kedah beragama Islam yang berjudi? Cuba komen. Tuan-tuan yang beragama Islam dan tuan-tuan yang duduk di Kedah dan orang Kedah beragama Islam berjudi tak? Okey, berjudi ke tak berjudi? Saya tanya soalan ni. Okey,
Kalau tidak ada berjudi, jadi isu dia apa masalahnya? Kan? Taiz. Sebab dia punya hujah dahulu. Hujah Sanusi dia kata. Benda itu adalah haram di sisi Islam. Betul. Haram di sisi kita. Jadi janganlah berjudi. Jadi saya berpesanlah kepada orang PAS. Udahlah berjudi. Janganlah berjudi haram tu. Kepada orang bukan Islam, benda tu bukan haram. Benda itu tidak menyalahi undang-undang kerana undang-undang membenarkan. Tetapi dari segi moral, okeylah tuan-tuan. Kalau nak bincang dari segi moral, banyak je benda yang melibatkan undang-undang tu. Daripada segi moralnya, tidak ada kesalahan daripada sudut undang-undang. Sebab itu saya kata, kalau kita belajar undang-undang, kita akan faham. Benda itu legal, benda itu dibenarkan. Tidak semestinya benda itu bermoral. Ataupun according to moral. But it will try to be as close as possible to moral. Because moral according to whom? Moral bergantung kepada siapa? Kalau minum arak berjudi, bagi orang Islam tak bermoral. Tapi bagi orang bukan Islam, kalau minum arak, itu tidak ada masalah. Tapi kalau minum arak menyebabkan mabuk berjudi, okey, saya kata tidak ada masalah. Maksudnya, bagi mereka bukanlah satu kesalahan daripada segi agama mereka. Daripada sama ada memberi kesan dan sebagainya, itu cerita lain. Sebab kalau kita nak argue macam tu, ada je agama lain yang mana sebenarnya contoh, saya nak bagi contoh saja, dalam agama Hindu, mereka tidak boleh makan daging. Bagi mereka, it's immoral. Tapi orang Islam makan daging. So, dalam hal makan daging ni, bermoral ke tak bermoral? Saya bagi satu contoh dah, tuan-tuan. Saya kata, kalau kita larang mereka ini kerana haram, saya tanya, apa lagi dosa lagi besar daripada main judi? Saya tanya tuan-tuan yang menonton saya. Apa dosa yang lagi besar daripada judi? Kalau berjudi ni haram, therefore kita kena tutup kedai-kedai judi. Apa dosa lagi besar daripada judi? Bagi orang Islam, cuba komen. Apa dosa lagi besar daripada judi, tuan-tuan? Tak, tuan-tuan, komen lah. Apakah dosa yang tidak terampun, lagi besar dosa tu daripada judi? Ada ke Is? Takkan orang Islam tak tahu ada lagi dosa besar daripada judi? Lagi besar daripada arak, besar daripada membunuh, apa dia? Syirik. Nah, kalau judi yang macam ni pun, kita boleh benarkan mereka menutup sesuka hati. Bayangkan, akhirnya, apa limit dia? Oh, syirik lagi besar. Therefore, kita boleh tutup. Ni, pusat-pusat ibadah ni. Kita kena tutup ni. Sebab syirik lagi besar daripada judi. Isi tuan-tuan, akhirnya kita tak habis. Berzina, syirik. Berzina boleh diampunkan. Syirik tak diampun. Judi tu syirik is. Tak. Judi bukan syirik. Judi tu judi. Syirik tu syirik. Ini romantik. Berjudi itu dosa besar. Mencuri itu dosa besar. Zina itu dosa besar. Benda tu dosa. Tapi belum syirik. Syirik ni adalah menduakan Allah SWT dan tidak diterima. Tidak akan diterima ibadah dia, perbuatan dia, selagi mana dia tidak bertaubat dan kembali kepada Islam. Maksudnya dia kena syahadah balik. Jadi kalau yang itu lagi besar, tuan-tuan, kalau judi ni tutup, bagaimana pula yang itu? Rumah-rumah ibadah tu. Tak, dia poin saya macam ni. Ada pemuda PAS buat report polis pasal isu ni. Saya bukan kata Kedah akan tutup rumah ibadah. Tak, saya bagi logik. Okey, so maksudnya kau membenarkanlah judi ni is. Tak, tuan-tuan, benda tu ada dalam undang-undang. Benda tu ada dalam perlembagaan. Saya nak kata macam mana? Dah benda tu ada dalam perlembagaan dan undang-undang. Yang tak boleh buat ialah kamu jangan berjudi. Kamu tu jangan berjudi, jangan minum arak. Kamu tu yang kena buat benda tu. Kan? Sakau lagi besar is. Kita bawa kepada cerita sakau. Bila masuk cerita sakau, yang judi ni, ni saya nak bawa betul. Terima kasih tuan-tuan. Yang judi ni, bukan main. Kita kena mempertahankan. Tapi bila cerita tabung haji, duit sakau, duit hilang, duit pendeposit, duit tabung haji, duit orang Islam, duit orang miskin, duit petani, duit nelayan, duit orang kampung hilang macam tu berbilion ringgit, krik daripada PAS, tuan-tuan. Apa kenyataan PAS tentang tabung haji ni? Kan? Apa kenyataan PAS? Apa statement PAS berkenaan dengan tabung haji? Malah sepatutnya perbahasan itu berlaku semalam. Mereka keluar dewan. That was the opportunity for you.
untuk nak bercakap, nak berbahas, nak tanya soalan. Ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku. Bagaimana teruknya pemimpin PAS ni tuan-tuan. Saya kata semalam, kalau UMNO tak tanya soalan, itu tak pelik lah. Dah zaman dia yang buat. Tapi kalau PAS tak tanya soalan, apa nak jadi pimpinan PAS ni? Siap keluar, tak tanya soalan. That was your opportunity untuk kenakan Anwar Ibrahim. Kalau saya lah dekat situ, saya akan tanya, kenapa mengambil masa yang terlalu lama untuk nak keluar, nak peram benda ni sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, bukan berbulan-bulan. Alasan Menteri Agama, kita takut. Kita takut kalau kita dedahkan awal nanti 2023 akan orang semua keluarkan. Saya nak tanya tuan-tuan yang mana menonton saya malam ini. Dia kata kita kena baiki dahulu. Tabung haji 2023 kita kena baiki dulu. 2026 nampaknya kita dah baiki, therefore kita boleh keluarkan. Saya nak tanya, sebutkan satu benda yang tuan-tuan tahu sebagai pendeposit tabung haji ni, apa yang dah dibaiki tahun 2023 yang akhirnya sekarang ini kita boleh nikmati tahun 2026 ni. Bagi saya dalam satu tabung haji. Tuan-tuan tahu? Tahu ke tak tahu? Tuan-tuan tahu ke tak tahu? Tak ada kan? Tak tahu kan? Tak tahu kan? Jadi, apa bezanya kalau kita dedah 2023 dengan dedah 2026? Saya ada seorang tu berdebat dengan saya lah. Dia kata, kan ke Anwar kata, kalau didedahkan 2023, nanti pendeposit tahu dia akan bawa lari keluar duit itu. Saya tanya, apa? Apa dalam tabung haji 2023 tu, dalam RCI tu yang kamu dah baca, kamu kata kamu dah baca, apa dalam tu yang akan menyebabkan kamu lah, tak payah orang lain, kamu akan bawa lari duit? Sebut. Apa? Sebutlah. Dia kata, tak ada lah Is, aku tak tahulah. Kalau kamu pun tak tahu, macam mana kamu anggap orang lain akan tahu? Dan apa benda 2026 yang dah dibaiki daripada 2023 tu sehingga orang kata, okey, sekarang aku confident. Aku confident dah boleh keluar sekarang. Apa? Sebut saya satu je tuan-tuan. Sebut saya satu je. Jadi akhirnya tak ada beza pun. Berdedah 2023 ke, dedah 2026 ke, sebenarnya tak ada beza. Poinnya adalah tuan-tuan, bukan itu. Bukan sebab kalau dedah nanti orang bawa duit lain, tak ada. Alasan sebenarnya sebab politik, sebab nak pilihan raya. Itu saja. Peram tuan-tuan. Peram. Kan? Sebab peram tu je. Tak, dia macam ni lah. Saya dah kata. Tuan-tuan bayangkan setelah didedahkan 2026 ni, tiba-tiba tangkapan demi tangkapan demi tangkapan demi tangkapan, serbuan hari ni. Serbuan minggu 2-3 hari lepas, serbuan demi serbuan. Bayangkan tuan-tuan, 2023 dahulu, kenapa serbuan itu tidak berlaku? Kenapa 2026 ada serbuan? 2023 dahulu, polis tak boleh dibagi tahu ke? Kenapa sampai 4 tahun nak kena tunggu baru nak serbu sekarang? Apa jaminan dalam 4 tahun ni dokumen tidak dibakar, dokumen tidak dihilangkan, duit telah disembunyikan? Dia ada 4 tahun untuk lari tuan-tuan. Tangkap boleh tangkap, bukti boleh dibuktikan tak? Sebab itulah kita kata dalam jenayah ni, kita kena, sebab itu kenapa polis, apa tujuan reman? Lepas kejadian itu berlaku, orang buat polis report, polis datang tangkap, terus reman. Supaya, kenapa reman? Supaya tak sempat dia buang bukti-bukti. Itu tujuan reman. Di samping dia nak dapat maklumat lah. Tapi tujuan lain ialah supaya nak geledah. Kalau ada bukti-bukti tak sempat nanti dia nak buang ke dia. Ini 4 tahun tuan-tuan. 4 tahun. Takkanlah mereka ni bodoh sangat tak buang bukti-bukti yang ada. Kan? Aduh, ayai. Ada yang saya pun tak fahami apa yang diorang fikir sampai buat keputusan keluar macam tu. Padahal tu peluang untuk bertanya. Itulah. Tak, kalau dia betul-betul memperjuangkan Islam, ni kes judi ni, kes babi judi, macam nak meletup. Tapi bila kes tabung haji, tiba-tiba kau senyap. Kenapa? Kan? Kenapa? Saya tanya orang PAS, kenapa senyap? Kenapa senyap? Tak ada kenyataan, tak keluar kenyataan, tak ada cakap ya, tak ya. Tak, tuan-tuan, isu Mujahid kena fitnah pasal jual aset tabung haji pada orang bukan Islam. Ada tak PAS minta maaf? Saya tanya. Ada tak Hadi Awang minta maaf? Ada tak?
Ada tak PAS minta maaf? Ada tak Hadi Awang minta maaf? Ada tak? Ada tak tuan-tuan yang memfitnah masa tu minta maaf? Ada tak? Saya tanya soalan ni. Kan? Keluar sebab nak jaga hati UMNO. PN nak gabung sangat dengan UMNO. Betul. Memang dia nak jaga hati UMNO sebenarnya. Kalau dia duduk dalam tu tuan-tuan perasan Razi Jidin tanya. Razi Jidin tu orang UMNO, bekas UMNO. Syed Saddiq okey lah kita kata kat situ. Razi Jidin tu bekas orang UMNO. Takkan dia tanya lebih-lebih. Orang PAS lah patut tanya. Tapi kalau dia tanya lebih-lebih, orang fikir confirm takkan tanya. Orang UMNO lagi dia takkan tanya. Patutnya orang PAS lah yang tanya. Tapi kalau dia tanya lebih-lebih tuan-tuan, kan, kalau dia tanya lebih-lebih, mati mengguris hati orang UMNO. Sebab tu dia tak tanya. Kan. Yusof Router dan Anwar Ibrahim. Saya dah kata dahulu, Yusof Router. Kes Yusof Router ni, Anwar Ibrahim ni, tak payahlah gabra sangat kalau dia tak bersalah. Sebab ini saman sivil. Untuk background tuan-tuan, saya nak cerita. Kes Yusof Router ni, dia adalah pembantu Anwar Ibrahim. Masa dahulu dia adalah pembantu Anwar Ibrahim. Dia mengatakan diri dia telah diserang secara seksual. Dia disuruh masuk dalam bilik. Lepas itu sesuatu berlaku, dia keluar. Isu dia adalah dia buat laporan polis setahun selepas kejadian yang dikatakan berlaku. Setahun, 1 year. So, bila setahun berlaku, polis kata memanglah tak boleh buat apa-apa. Dah benda tu berlaku setahun. Sebab itu saya kata tadi, kalau nak buat laporan, segera. Kes rogol ke, kes apa, cabul ke apa. Jangan tunggu. Jangan kata kesian. Buat laporan polis dahulu. Dia tunggu setahun, tuan-tuan. Jadi, dibuang kes. Disebabkan dah dibuang kes, dah tak ada kes. Jadi, dia saman sivil. Saya kata, Datuk Seri Anwar Ibrahim, kamu masuk je mahkamah, lawan, menang. Dia nak saman atas rasa apa? Sivil atas rasa apa? Tapi benda ni, dia delay badan muka. 21 September keputusan permohonan Anwar dalam kes Yusof Router. Mahkamah Tinggi hari ini menetapkan 21 September depan untuk keputusan permohonan Anwar Ibrahim supaya beberapa isu awal didengar sebelum pembicaraan saman dakwaan serangan seksual bermula. So kes itu tak mula lagi tuan-tuan. Ini baru nak dengar beberapa beberapa isu. Kes saman berkenaan berhubung insiden yang berlaku sebelum menjadi Perdana Menteri. Hakim Raja Ahmad Mohzanuddin menetapkan tarikh berkenaan selepas mendengar hujahan kedua-dua pihak semasa prosiding diadakan dalam mahkamah. Dalam permohonan tersebut, Anwar memohon beberapa isu yang didakwa berkaitan pergerakan dan kehadiran Muhammad Yusof di kediamannya pada 2 Oktober ditentukan terlebih dahulu. 2 Oktober 2018. Menurutnya, penentuan isu berkenaan beroperasi menyelesaikan keseluruhan tuntutan sama berkenaan tanpa perbicaraan penuh. Pada 14 Julai, Muhammad Yusof memfailkan saman antara Anwar dengan menawar Anwar menyerangnya secara seksual. So, Anwar sekarang ini, apa dia nak buat? Dia nak bawa benda ni, dia nak bangkitkan isu sebab dia tak nak bawa benda ni full trial. Dia tak nak bawa benda ini full trial. Kenapa dia tak nak bawa full trial, tuan-tuan? Kalau benda ini full trial, banyak cerita akan keluar. Apa antara cerita yang akan keluar, tuan-tuan? Ni WhatsApp ni. Hai sayang. Hi love. You buat apa tu? Alamak, tak tahu masuk voice note. Saya bukan nak menuduh Anwar Ibrahim, tuan-tuan Tak. Nah, imagine on the day itself nanti, bayangkan pada hari itu, kod-kod lah, saya tak kata ada, saya kata kod-kod. Itu yang dia takut tu sebenarnya. Dia tahu dia boleh menang kes ini. Tapi dia takut bukti-bukti yang dibawa oleh Yusof Router tu nanti akan mengarah ke arah. Walaupun dia boleh menang, tetapi moral dia habis lah. Moral dia habis, tuan-tuan. Moral dia habis lah. Aduh, sebab tu saya rasa, tuan-tuan, the future lepas ni, Anwar akan kena. Okay, ni mark my words lah. Anwar akan kena. Saya rasa Farhash akan cabut lari. Semua akan cabut lari. PAS dan MBN akan berkuasa. Dan negara kita akan sekali lagi menyaksikan pemerintahan yang sangat teruk. Tuan-tuan, percayalah cakap saya ni. Kau percaya tak Anwar melakukannya, Is? Saya percaya tak percaya, that's beside the point.
Tapi saya percaya bahawa kalau PAS dan BN memerintah, negara akan berada dalam keadaan yang sukar. Dan economically okey je. Ramai je orang bijak. Tetapi sakau dia tu akan lebih kat situ. Sakau dia akan lebih kat situ. Tuan-tuan tengoklah. Jadi bila sakau lebih dekat situ, tuan-tuan, saya nak lihat satu hari nanti rakyat mula sedar kembali bahawa pilihan mereka terhadap BN, PN, Pakatan Harapan itu sebenarnya salah. And they have to make another alternative. Sebab itu saya kata, tuan-tuan, siapa yang belum masuk lagi, joinlah bersama. Anda saya, di bawah saya ni. Di bawah saya. Sekarang ni 76 orang dah didaftarkan. 49 diluluskan. Daftarlah bersama dengan saya, insya-Allah. Tuan-tuan, tak rugi pun. Sebab kita bawa politik baru. Cara baru, kaedah baru. Menang kalah itu cerita lain. Tetapi saya percaya sebenarnya dengan gerak kerja yang kami buat sekarang ni, insya-Allah kita boleh buat perubahan yang besar.